nak hantar Rohingya balik, tapi mampu menari je. Sekarang Alip memang kerap tengok orang bangkitkan isu Rohingya dan masalah pendatang asing tanpa izin di Malaysia. Dan honestly, itu benda yang sangat bagus. Alip 100% menyokong masyarakat buka mata tentang isu ni. Alip nak make it clear yang Alip sokong usaha semua orang untuk menyelesaikan masalah parti dan penghantaran pulang mereka yang tidak mempunyai hak untuk tinggal di negara Malaysia. 100% Alip sokong. Tapi yang Alip tak suka ialah apabila orang yang sekadar buat konten dan kemudian diangkat sebagai pejuang Melayu terakhir melawan Rohingya. Ini adalah teguran kepada para pejuang melawan Rohingya. Pergi menari depan kedai, buat konten abalong, naik motor orang, ugut orang dan buat provokasi. Semua itu dibungkus sebagai perjuangan melawan parti. Ini je ke level perjuangan kita semua? Dia sendiri pernah mengaku yang dia budak kelas belakang. Tak ada masalah pun dengan pengakuan itu. Tapi janganlah kita jadikan pengakuan tersebut sebagai alasan bahawa perjuangan menentang Rohingya memang hanya mampu sampai ke tahap ini sahaja. Sebab bagi Alip, itu bukan perjuangan yang sebenar-benarnya. Kalau betul nak perjuangkan isu Rohingya, banyak lagi benda yang boleh dibuat.